Tiap-tiap orang tu dia mesti ada kelemahan dia. Kita manusia biasa, takkan lari pada semua tu. Tapi kita jangan jadikan kelemahan kita tu sebagai satu alasan. Contohnya mungkin anda kurang dalam bab number. Kalau calculating tu nak tambah ke apa, anda kurang. Tak apa, itu bukan satu masalah. Jika anda cuba untuk perbaiki kelemahan tersebut dengan, kalau anda tahu anda tambah tolak numbering ni anda kurang sikit, anda double check lah banyak-banyak kali. Contohnya kalau anda nak buat report berkenaan dengan total, mungkin total sales ke, stock ke, anda total lah banyak-banyak kali satu-satu. Kalau macam dia ada banyak numbering 10 kan, bila tepi tu contohnya nombor 1, anda dah check betul nombor 1 tu, anda tick. Tekan nombor 1 kat kalkulator 1. Bawah tu mungkin 2. Betul nombor 2 anda tick, tambah 2. Nombor yang 3 pula, nombor 3. Dia punya number tu anda tambah nombor 3. Sampai habis. Bila anda dah total, anda dah dapat dia punya jumlah tu. Contohnya jumlah dia ialah 10,000. 10,000 anda tulis kat kertas. Anda tulis tak. Terpulang lah cara anda tulis macam mana. Macam saya suka pakai pensel. Saya tulis kat tepi tu 10,000. Dapat jawapan 10,000. Kita total lagi sekali. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4. Sampai nombor 10. Semualah total kita. Tambah lagi. Dapat tak total 10,000 tu lagi sekali? Dah kita dah dapat confirm dah kat sana. Memang total dia ialah 10,000. Betul? Jadi kita jangan takut lah. Saya takut lah kalau saya total salah ke apa. Kalau anda tahu memang anda kurang, kita kena tambah. Baik pulih. Perbaiki lagi. Kita kena ada cara untuk kita nak overcome kita punya kelemahan tu. Bukannya dengan ada kelemahan tu kita jadikan dia sebagai satu alasan untuk kita downkan diri kita, value kita. Jangan macam tu. Contohnya macam English. Kita kurang English. Kita cubalah nak cari solution dia. Contohnya kita ada ayat rubbish. R-U-B-B-I-S-H. Rubbish. Kita tak tahu rubbish ni apa. So kita pergi kat translator. Kita masukkanlah bahasa rubbish ni kat English and then translate tu bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. So kita nampak rubbish tu ialah sampah. And then kita tak tahu dia punya pronunciation macam mana. Rubbish tu dia kan ada yang translator tu untuk voice, untuk kita dengar orang tu sebut macam mana. Rubbish. Dia akan sebut rubbish. Rubbish. Kita practice macam tu lah. Sama juga kalau macam kita nak belajar bahasa Arab ke. Tak kira lah apa benda pun yang kita nak belajar, kita jangan jadikan alasan. Dia mesti akan ada cara. Tambah-tambah sekarang ni kita kat dunia IT. Yang mana semua hujung jari. ChatGPT semua kan. DeepSeek ke. Semua ada. Kita kena gunakan IT, teknologi yang ada ni untuk menambahkan lagi kita punya kemahiran, kita punya ilmu, pengetahuan kita. Senang je. Jadi kita jangan jadikan apa-apa alasan sebagai satu sebab untuk kita nak turunkan kita punya value. Kita ikutkan hari-hari kita kena sentiasa upgrade. Naikkan kita punya value. Hari-hari kita kena perbaiki diri kita yang lebih baik daripada semalam. Hari ni kita kena perbaiki lebih baik daripada semalam. Besok kita kena perbaiki diri kita lebih baik daripada hari ni. Hari-hari kita kena sentiasa berkembang, growth. Bila kita dah sibuk dengan diri sendiri, kita takkan sibuk untuk ambil tahu hal orang dah. Orang nak buat apa tu, terpulanglah pada dia. Sebab kita sentiasa sibuk untuk perbaiki diri kita, untuk upgrade diri kita. So jangan rasa diri tu tak pandai, lemah. Tak. Anda boleh bersaing dengan orang lain. Anda boleh jadi seorang yang pandai kalau anda ada dia punya niat. Ada dia punya, orang cakap apa, spirit untuk belajar, untuk jadi orang yang pandai.